Diploma Teknologi Pembuatan Pemesinan. Kursus ini memberi penekanan dalam melahirkan pelajar yang kompeten dalam bidang pembuatan CAD/CAM bagi memenuhi kehendak pasaran industri negara. Pelajar akan didedahkan dengan ilmu reka bentuk kejuruteraan, pengendalian dan pengurusan peralatan serta sistem pembuatan dengan penekanan terhadap proses pemesinan. Melalui proses pemesinan, kemahiran penggunaan mesin dan peralatan dititik beratkan, yang mana ia merangkumi peralatan mesin konvensional termasuklah mesin larik, mesin kisar dan mesin canai, serta peralatan mesin CNC termasuklah CNC Milling Center, CNC Turning, CNC Grinding, CNC EDM Wire Cut dan CNC EDM Die Sinker. Di samping itu juga, para pelajar turut diberi latihan kemahiran berkaitan kaedah pengukuran jitu melalui peralatan CMM serta pengujian klinikal termasuk kesan penggunaan kekuatan bahan dan ketahanan reka bentuk produk.